Bimakno Menteri Besar Negeri Kedah untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program kongsi kegembiraan Aidilfitri bersama anak-anak yatim Negeri Kedah. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Wira Syed Khairul Anwar Syed Abidin. Oh, mula-mula bini saya lu Datuk Puan. Wah tulis tu. Tok Puan Haji Jusmalani Jusuf yang saya kasihi, Datuk Wira Haji Syed Khairul Anwar Pengadilan Negeri, Lembaga Datuk Mak Fauzi Mustafa Timbalan SUK, Muhammad Datuk Muhammad Azam Samad dan seluruh ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, wakil Pusat Imam, anak-anak, seterusnya tuan-tuan perempuan yang pagi Ramadan ini kita diizinkan oleh Allah untuk berada di sini dalam program yang sangat besar, program kongsi kegembiraan Aidilfitri bersama anak-anak yatim tahun 2025. Saya ucap tahniah kepada Pertubuhan Isteri Wakil Rakyat daripada Dr. Rahimah Tukar lah. Pertubuhan Isteri Wakil-Wakil Rakyat. Mana boleh wakil-wakil rakyat? Wakil rakyat tu nama khas. Kalau gandaan dia ialah wakil rakyat, wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat tak boleh digandakan. Jadi kena digandakan isteri. Pada Pertubuhan Isteri Wakil Rakyat. Dah tukar nama. Pertubuhan Isteri Wakil Rakyat dan Pegawai Khas Menteri Besar yang menganjurkan program ini. Jutaan terima kasih kepada Westa Group, tokek kapal terbang tu lah, helikopter, kapal terbang, apa lagi ada, orang Kedah, orang Sungai Petani, yang menaja pembelian baju raya dan keperluan Aidilfitri untuk anak-anak yatim pada hari ini. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih Tan Sri Syed Azman. Tahun depan Tan Sri bagi lagi. Bagi lagi banyak. Lagi banyak kita boleh bawa anak-anak kita ke sini. Hari ini pun selain pada tajaan daripada Westa Group, wakil-wakil rakyat pun yang bawa tu pun dia tambah duit dia sama. Saya dimaklumkan hari ini 106 anak yatim dari serata Kedah akan diraikan. Tuan-tuan sekalian, sepenuh dengan Aidilfitri inilah kita ada ruang, ada peluang yang lebih terbuka. Sebenarnya peluang dan ruang tu ada sedia nak berbuat baik kepada anak yatim. Tapi bersebenar dengan Aidilfitri ini, kita programkan acara ini menjadi satu acara yang khusus bagi mengembirakan anak-anak yang telah kehilangan ibu bapa. Tuan-tuan, Aidilfitri bukan saja perayaan dan kemeriahan selepas berpuasa selama sebulan, tapi adalah satu manifestasi ketenangan jiwa, keinsafan dan semangat kebersamaan. Selepas program ini saya yakin
semua kita ini yang terlibat akan diberi ketenangan jiwa, keinsafan dan semangat kebersamaan. Kegembiraan tidak seharusnya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hari ini kita berhimpun bukan sekadar untuk meraihkan, tetapi menyuburkan budaya penyayang dan memupuk keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Justru program ini memberi peluang untuk kita berkongsi rasa gembira dengan anak-anak yatim, dan dengan itu mereka pun dapat menghilangkan sedikit kesedihan, menikmati kegembiraan bersama dengan kita. Tuan-tuan sekalian, Islam menitik beratkan hubungan silaturahim dan kasih sayang sesama insan. Lebih lagi kepada golongan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi anak-anak yatim dan sentiasa memberi galakan untuk kita terus membantu dan memberi perhatian kepada mereka. Ada banyak hadis dan ayat Quran yang menyatakan tanggungjawab menjaga anak-anak yatim, mengelak daripada eksploitasi atau penganiayaan. Dalam hadis yang masyhur daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti ini. Nabi mengisyaratkan dua jari itu di syurga. Justru program hari ini jadi platform untuk kita dekati, mengenali kehidupan dan menzahirkan kepedulian. Bagi anak-anak yatim, kehilangan ibu bapa bukanlah bermaksud hilangnya kasih sayang, tetapi juga sokongan moral dan material. Dengan sedikit sumbangan dan perhatian yang kita berikan dalam program ini, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan beban merawat luka dan duka di hati mereka. Senyuman yang terukir di wajah anak-anak adalah tanda bahawa walaupun mereka mungkin kehilangan keluarga, mereka tidak keseorangan kerana masih ramai insan berhati mulia yang peduli. Tuan-tuan sekalian, Islam mengajar kita bahawa bersedekah dan berkongsi rezeki bukan saja membantu yang kurang bernasib baik, tetapi memberi keberkatan kepada pemberi. Adanya program seperti ini dapat menggalakkan lebih ramai individu dan organisasi terlibat dalam aktiviti kebajikan secara berterusan. InsyaAllah bukan saja pada bulan Ramadan ini, tetapi pada bulan-bulan yang berikutnya. Semoga program ini jadi permulaan untuk kita semua lebih aktif menyumbang kepada masyarakat dan menyemai budaya memberi yang berterusan, selari dengan slogan negeri tempat orang kaya hati, tempat orang miskin berteduh. Semangat inilah yang dizahirkan dalam program ini untuk pastikan kebajikan dan kesejahteraan dapat dikongsi bersama oleh setiap lapisan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PIKAD selaku penganjur, pihak Westa Group sebagai penaja utama dan semua yang terlibat menjayakan program ini. Terima kasih kepada YB Adun dan Esko yang turut sudi meluangkan masa bersama kita bagi meraihkan anak-anak pada hari ini. Inisiatif ini bukan sahaja menyemai nilai kemuliaan hati dan kebersamaan, tapi juga membuktikan bahawa masyarakat kita kaya dengan jiwa yang dermawan dan penuh kasih sayang. Buat anak-anak yang diraihkan, ketahuilah bahawa masa depan anda semua cerah selagi berusaha dan tidak pernah berputus asa. Gilap potensi diri sebaiknya timba ilmu dan pengalaman. Yakinlah di sekeliling anda ramai orang sedia membantu. Anda bukan sekadar harapan keluarga, tapi juga agama, bangsa dan negara. Jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk terus maju ke depan. Tuan-tuan sekalian, di Kedah inilah saya harap budaya menyantuni anak yatim akan disuburkan dari masa ke semasa, ditingkatkan, tidak bersifat mendatar,
tidak bersifat menunggu program. Anak yatim ada di mana-mana, sama ada peduli atau tidak saja. Bila mati seorang lelaki yang ada anak, kalau dia ada harta, peraih dia sampai kepada adik-adik laki-laki dia, pok menakan dia dah. Tapi bila dia ada anak, anak tu menjadi yatim, pok menakan tak sepak pun. Tak terasa. Sebenarnya tanggungjawab anak-anak yatim juga pergi seperti mana perginya harta untuk diperaihkan. Pok menakan ada tanggungjawab. Tapi masyarakat kita belum sampai ke tahap itu. Harta berasa ada anak ke? Nak ke lah. Harta tu kok ada banyak. Anak-anak yatim ya, bagi walim lah. Dia tak peduli. Saya harap perkara ini dapat diubah, dapat berubah dan diberi nilai tambah. Anak-anak yatim adalah anak-anak kita semua. Dengan itu, sebarang kesukaran dan kepayahan yang dialami oleh anak-anak yang kehilangan ibu ayah ni adalah kepayahan kita bersama. Dengan sikap dan perubahan ini, saya yakin Allah akan limpah kita dengan rahmat dan keberkatan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Sebab banyak sangat hadis dan Quran, ayat Quran yang memberi gambaran, menceritakan, memberi janji ada kebaikan yang banyak bila kita buat baik kepada anak-anak yatim. Jangan takut tidak berkurang harta kerana bersedekah. Kalau bersedekah, Allah akan tambah lagi nikmat. Benda-benda ini adalah janji-janji, motivasi untuk kita terus melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk terus menyuburkan lagi budaya menyantuni, membantu, membela anak-anak yatim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan program kongsi kegembiraan Aidilfitri bersama anak-anak yatim tahun 2025, anjuran pertubuhan Isteri-Isteri Wakil Rakyat Negeri Kedah bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Magno, Menteri Besar Negeri Kedah, di atas ucapan dan juga kesudian merasmikan program kongsi kegembiraan Aidilfitri bersama dengan anak-anak yatim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan diteruskan dengan gimmick penyerahan anak-anak angkat kepada Yang Amat Berhormat dan juga YB. Dengan itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bersama dengan Tok Puan dan juga Dif-Dif untuk berdiri bagi menyempurnakan acara penyerahan anak angkat. Baiklah, kita akan mulakan dengan Don Jeneri. Dipersilakan anak angkat daripada Don Jeneri. Yang pertama dipersilakan adik